Dalam zaman AI ni kan, banyak benda yang kita boleh buat duit menggunakan AI. Dan salah satu benda yang kita boleh bina adalah software ataupun aplikasi ataupun website. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang bisnes dan juga buat duit secara online. Jadi kalau anda nak belajar tentang perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jadi kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang kita boleh bina software untuk jana pendapatan ataupun bina bisnes yang mana benda tu boleh bekerja untuk kita dan kita boleh bina itu hanya dengan menggunakan AI. So untuk makluman anda yang masih belum tahu, bisnes begini dipanggil SaaS, SaaS, iaitu Software as a Service. So apa itu Software as a Service? Contoh untuk anda ambil sebagai rujukan adalah seperti Canva ataupun CapCut ataupun Netflix. So semua itu adalah software-software yang mana kita bayar untuk kita guna servis dia ataupun function-function yang ada dalam software tersebut. So ada banyak lagi lah aplikasi-aplikasi mobile app dan sebagainya yang mana kita membayar secara bulanan ke secara terpulang lah kan bayaran secara macam mana, tetapi kita bayar aplikasi tersebut untuk mendapatkan servis yang disediakan. Jadi bukan orang, bukan owner, bukan pekerja yang sediakan servis itu, sebaliknya software yang sediakan servis. Dulu hanya orang yang pandai programming, yang tahu dalam bidang IT boleh buat software accounting, boleh buat sistem untuk record data, boleh buat sistem untuk hospital, klinik dan sebagainya, boleh buat website kan. Tetapi sekarang ni kita semua dah boleh buat semua-semua tu hanya menggunakan white coding saja. Walau bagaimanapun mestilah kena ada ilmu lah macam mana nak run ataupun buat bisnes macam tu. Dan kalau anda berminat untuk buat, tak perlu pun sebenarnya untuk buat yang begitu complicated. Mulakan dengan aplikasi-aplikasi simple, ringkas. Dan ada banyak sebenarnya aplikasi yang di luar sana yang very simple menyelesaikan satu masalah sahaja, tetapi ia dapat jana ratusan ribu hingga jutaan ringgit. So saya tak dapat lagi lah banyak tu. Cuma saya juga ada menghasilkan SaaS. So anda boleh tengok nama dia. Yang pertama saya buat adalah kitakira.com. So Kitakira adalah aplikasi untuk merekod kewangan peribadi dan juga merekod kewangan syarikat. Jadi dalam Kitakira ni dia ada berkaitan dengan akaun, dia ada post system, dia ada macam-macam lah sistem untuk peniaga merekodkan bisnes dan menguruskan operasi perniagaan mereka. So itu yang pertama. Yang kedua, software yang saya bina adalah software nama dia Family. Dia adalah apps, web apps. Web apps ni maksudnya dia adalah apps yang sebenarnya duduk dalam website. Dia adalah website tetapi dijadikan sebagai apps. Family ni dia adalah untuk chatting keluarga dan pengurusan keluarga. Chatting bersama anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian dalam tu ada game pendidikan, ada AI untuk bantu isu-isu kesihatan ibu bapa ke, simpan database anak-anak kita, maklumat anak kita, kemudian boleh berikan task kepada anak kita dan sebagainya. So itu adalah SaaS yang saya buat dan saya dah pun jual dua-dua SaaS ini. Alhamdulillah dah ada pengguna yang sentiasa menggunakannya dan ada bayaran yang software itu bekerja untuk saya lah supaya ada bayaran yang saya terima tanpa saya buat kerja sangat. Yang penting saya kena promote ataupun jalankan marketing sahaja. Jadi anda juga boleh sebenarnya menghasilkan software anda sendiri, aplikasi anda sendiri menggunakan white coding ini. Dan ia sangat mudah berbanding dengan kerja-kerja programming, kerja-kerja membuat sistem seperti cara konvensional ataupun cara-cara lama dululah. Sekarang ni dengan hanya seorang individu, macam saya tadi dua SaaS tu saya buat seorang saja. Jadi kalau anda belajar, anda ada ilmu, so anda pun boleh buat seorang diri saja, tak perlukan ramai tim pun. Tetapi selepas dah ada software ataupun ada apps, anda kena promote lah. So kalau kita ada software terbaik, aplikasi terbaik, tetapi tidak ada orang tahu, tak guna juga kan. So mesti kena promote. Tapi yang penting kita boleh buat. Dulu kita tak boleh buat kan. Dulu kita kena belajar balik programming, kena belajar Python lah, HTML lah kan, ataupun Java lah, macam-macam hal, sintak-sintak ataupun kod-kod programming yang kita kena belajar untuk hasilkan aplikasi. Sekarang hanya menggunakan white coding sahaja. Jadi kalau ada di antara anda yang berminat nak belajar, saya ada sediakan video tutorial step by step bagaimana untuk memulakan white coding ini. Selain daripada saya tunjukkan step by step, saya juga ada tunjukkan bagaimana saya menghasilkan aplikasi yang baru, aplikasi baru daripada kosong, daripada dapatkan idea, kembangkan idea dan kita tingkatkan kualiti kita punya idea tadi dengan menambah features-features ataupun fungsi-fungsi yang bermanfaat yang mana orang sanggup bayar nanti bila kita dah promote nanti. Kemudian cara praktikal untuk buat step by step, macam mana buat logo, macam mana branding
Kan macam mana nak set up dia punya sistem pengurusan, sistem support, email, macam-macam lagi lah. So kalau anda nak belajar daripada kosong sampailah benda tu berjaya ataupun boleh dipasarkan, pun saya ada sediakan tutorial tersebut. Boleh dapatkan tutorial yang saya sediakan ini step by step white coding. Jadi saya ada sediakan link pada ruangan komen ataupun description ataupun tengok dalam video ni. Okay, so klik di situ, masuk ke halaman landing page dan dapatkan video tutorial di sana. Jumpa anda dalam video-video yang seterusnya. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi, bye-bye.